Hello guys, Alhamdulillah kita baru sampai daripada Guangzhou. Saya hari ni dengan Mr. Chen. Mr. Chen. Tapi dia bukan dari Guangzhou, dia daripada Malaysia. Boleh cakap Melayu ah? Boleh, boleh. Boleh. Jadi hari ni kakak Kelana kita juga ni lama ni, dia kerja dekat Hong Kong. Dekat company Hong Kong ni. Jadi tak dapat jumpa kat Kuantan, jumpa kat KLIA. KIA, nasib baik KIA. Hari ni jumpa Cheng datang beraya. So, Cheng, rindu tak kakak? Ringgit. Cheng dah kerja jauh Hong Kong, sibuk. Jadi, kalau you ada masa you nak join lagi tak aktiviti? Kenapa you join pengakak? Panjang kisah dia tu. Tak, kenapa you minat pengakak ni? Sebab kenatan Asmawi. Aduh. Dia yang ajak saya bangga. Aduh, Cheng. Tapi nak cerita, Cheng ni one of kita punya member scout, Rover Scout yang aktif. Sekarang ni dia kerja, sibuk sikit. Tapi walaupun dia sibuk, dia memang kalau ada event, dia akan cari dan curi. Bukan cari curi masa juga. Curi masa juga. Curi masa juga turun. So, guys, pada korang yang berminat nak masuk pengakak, bagus tak bagus masuk pengakak? Bagus. Boleh masuk tak? Boleh. So pada korang yang nak masuk pengakak, DM kita sekarang. Sekarang. Okay, cak. Okay.